Kembali lagi di channel So, okay, kembali lagi dalam channel Deko Tikiri. So, hari ni ini mes lah apa? So, hari ni jatuh. So, hari ni aku ada jumpa satu lampu kelip-kelip, lampu raya. Dia buang kat tepi rumah. Tak tahu sebenarnya. So, kita akan pasang dekat bilik aku. So, jom tengok kondisi bilik aku sekarang. Mana-mana? Ni. So, ini adalah kondisi bilik aku sekarang. Tengoklah, tengok bukan aku. Hoi, bukan. So, jom kita betulkan ni dulu. Sebab ada satu yang rosak disambung. Tengok. Disambung bahagian sini kalau boleh tengok. Sambung bahagian sini. Kita akan tarik dia. Terus kita akan buang yang satu rosak tu. So, jom. Betul. Okay guys, so asuh tu tahu. Okay. Berapa meter bakar? Gagak. Berapa meter? 8. Okay guys, so 8 meter. Sekarang ni nak pakai apa? Seretik. Kalau kau dah seretik kuat, kalau tak ada, kau pakai yang paku tu yang bulat, yang putih tu. Kecil tu. Oh, paku putih tu kat mana je? Yes. Cukup lah? Tak. Okay guys, kita ada paku putih sebab ini lama dah. Okay, sekarang ni kita kena plan. Okay, masuk. So, sekarang ni kita kena plan nak pasang kat belah mana. So, 8 meter. Okay, kau taruh. Dari sini sampai sana berapa meter dah? 4 meter. Ikut jangka lah. 3 sana 3. Sebab ni kali 3 kali 3 boleh. So kita paku dulu. So dah siap paku baru kita rakam balik. Okay, jom let's just start. Guys, so kondisi bilik aku memang serak teruk lah. So katil ni kita kena buang, tak boleh sampai kan. Kena ada lah. Lepas tu saya tisu. Ini semua semalam. Semua. Tak apa. Tak apa. Kita kena alihkan tilam ni. Okay. Macam mana dulu. So, kita akan siap pakai dulu. Okay. Bye-bye. Cak. Dah. Cukup. Okay guys, so ni proses memasang lampu. So baru sekejap sebab tadi ada So nanti kau bagi melenduk sikit. Bagi dia. Okay, so paku. Ya. Ambil bagian satu. Allah jatuh. Okay, so dah. So dia proses dia. Nah. Ni tukar. Baik. Kena alihkan sikit. Alihkan tangga. Apa lah. Ni dia tak tiba kerja. Pak kau. Terbalik. Wih, kata apa? Okay, so tak ada apa saja nak tunjuk footage kita membuat kerja. Nanti korang kata kita buat kerja esok pula. Apalah. Okay, so itu lah. So jumpa next time. Bye. Next time, okay, episode 2. Teruk.
Dia pasang, dia pasang. Senang dia pasang dia. Tak susah dia. Dekat benar. Yelah, macam mana? Okay guys, Asul tengah buat kerja guys. Tengok sikit. Macam mana kau buat kerja? Tu. Nampak. Nampak. Bangku. Jatuh. Tolak je, tak paku. Okay guys, so tengok kerja sekarang ni. Bos kena duduk diam. Dia pekerja buat kerja. Boleh? Sama tak? Buat lah. Letak belakang jam. Boleh? Okay, so lampu tak belakang jam. Sensor. Lagi. Buat lagi. Teruskan kerja. Kirija bro. Okay guys, so kita orang punya bilik dah siap. Kita orang akan tunjuk. Kita akan tunjuk result dia. 3, 2, 1. Layanlah montaj ni. Jah. Okay guys, so kalau kita orang nak chill, nak lepak-lepak, boleh pasang lampu ni. Pasang lampu ni tutup. Okay, kalau chill nak lepak, kita boleh pasang lampu yang kita pasang ni. So kalau kita orang nak macam apa orang panggil? Mood galau. Bukan mood galau macam ni. Dia ni. Kalau macam nak mood rapper sikit, kita akan pasang lampu ni. Kita akan pasang lampu dia ni. So kita ada dua pilihan lah. Kita ada lampu lah. Lampu ni pun terang sangat. Kita akan pasang lampu ni. Wah. Oh, dia berubah kan? Colour dia. Tak, bukan colour dia. Style. Macam ni. Okay, so itu saja konten kita pada hari ni. So kalau pengetahuan korang, ini adalah episod 2. Yang episod 1 untuk rak tu. Dah tak nampak saya dah tergelam lah. Okay, ini episod 2 untuk lampu ni. So kita akan ada episod yang ketiga untuk bilik ni saja. Kita orang akan jumpa dalam masa tak tahu berapa hari lagi. Kita akan buat lagi best daripada konten ni. So itu bye-bye. Bye-bye je. Outro. Kita boleh bye-bye daripada channel Tidim. Assalamualaikum. Okay, so video kita bukan sampai di sini saja. Korang layan juga. Okay, kali ni korang layan juga bilik Asyul. Okay, so sekarang kondisi before. Kalau boleh tengok before. Okay, kita orang akan tunjuk afternya di hujung video ni. Korang jangan ni korang jangan lari. Kita akan tunjuk lampu ni. So ini adalah gelip macam dekat rumah aku tadi, tapi ini warna hitam. So ni tu aku tak tahu sebab panjang pun. Kau tengok panjang gila mat. Dah macam rambut aku. So kita akan pasang kat sini. Kita orang akan pakai paku yang tadi. Paku yang ni. Kita flashback balik. Ikut lah. Okay, boleh tengok video flashback tu. So jom, let's get started. Okay guys, so kita nak tekan macam yang tadi tu. Oh, kalau duduk kan. So, kita sekarang ni
cari benda putih dekat. Cari benda putih ya. Oh, dekon dah lebih. Nampak betapa kayanya Asrul. Dalam store pun dekon lah. Tak kaya benda tu. Tak, aku tak mampu. Ha, nampak? Itu pun dah sengit-sengit lah. Kaya sangat. Main lah. Kecil bajang lah. Boleh. InsyaAllah. Hehehehe. See. Ada dia nak. Dia. Orang ni besar. Alamak, So jom kita gerak ke. So jom kita pergi buat bye-bye. Kita tak tahu apa warna lampu ni. So 3, 2, 1. Buka. Bukan. Itu cas. Baik, disco siap. Lepas ni Lampu tu di. Weh, menari. Tak malam. Ini kalau nak pergi kelab malam kau tak payah bayar. Datang bilik Asrul je. Datang bilik Asrul kamu boleh goyang percuma. Tapi warna dia cantik ah. Dia macam-macam warna. So jom kita mulakan pasang. Let's go. Oh, ni proses masang. Tadi saya pasang. Ni orang legend pasang. Orang legend kan? Boleh pasang Betul. Asrul dah pasang. Dia dah proses pemasangan. Nampak? Okay. Terang. Ha? Terang. Tak apa kau pasang dulu. Pasang dulu. Sekejap aku on. Terang. Kita on. 1, 2, 3. Woo! But I believe I can fly. Kau legend. Okay ni. Kau tu je kan? Boleh. Okay lah. Woo! I believe I can fly. I believe I can. Belum kat mana lagi? Belum diisytiharkan. Oh, belum. Dia kena diisytiharkan. Nanti aku diisytiharkan. Okay, tengah basah ya. Tengok tu muka tu. Tadi dia ada tragedi. Okay, first tadi aku footage. Dia nak ambil tangga tu daripada sini tau. Dia tarik tangga tu, hammer jatuh kat kepala dia. Nasib baik belah mana? Kena? Hammer ni kan? Yang ni kena sini bau. Yang tu. Yang inak ujung ni kena kepala pun. Kena sini. Yang getah tu kena kepala, yang besi tu kena bau. Lepas tu ada lagi satu tragedi. Dia nak betulkan ni. Kepala dia kena ni. Aku rasa hang ni tak boleh buat kerja. Nanti lepas ni apa pula jadi? Tak tahu lah. So kita lupa bawa stand phone lah. Sebab nak cepat tadi. Woi. So lupa nak bawa stand phone guys. Jadi macam ni lah, kena pegang je lah. Apa ni? Aku rasa aku macam nak pergi kedai lah. Saya jumpa. Tunggu kita semua siap pasang lah. Kita apa? Tunggu dia pasang dulu. Nanti lah. Okay, nampak tu. Ni adalah proses pemasangan. Rekod titik. Rekod aku mampu. Kena shot. Macam tu. Kena shot bro. Ini adalah dekor titik lah. Nampak jatuh lagi. Nampak dia tak tipu aku guys. Kalau korang tahu kan, semua dalam bilik cat dan bilik dia ni saya buat. Yang warna lampu biru tu saya buat juga. Di mana kita buat? Gerak luar nanti aku ni. Bye bye guys. So dah beli. Tak ada. Sebenarnya ini dekat rumah Asrul banyak tau. Nanti aku tunjuk je. Ada yos. Okay jap, aku tunjuk. So sebab aku tunjuk. Aku pasang. Bagi dia pasang dulu. Aku tunjuk air dalam mall. Kau tengok peti ais dia. Dia kata ada kek. Lepas tu dah habis. Okay. So peti ais dia ada ni. Buah jambu. Lepas tu ada ni. Sumi. Sumi. Mangga. Mangga separuh. Ni air kosong. Mana tadi? Ni. Yos. Ni ada yos. Teh bunga. Teh bunga. Lagi. Ni. Ni yang tadi belah ni. Dia letak kat depan buat macam mainan tau. Ada lagi kat atas. Sirap. Ada sirap.
Jam ada telur ada. Semua ada. So nak beli boleh lah. Pada nak beli semua ni sebab asyik ada ni dia buat jambu. Dia buat apa tu, dia buat tanam sendiri dalam peti ais. Lepas tu dia ni muncul. Jadi siapa nak beli boleh beli lah. Ada aiskrim. Ada hotdog. Aiskrim ada aiskrim. Aiskrim ada, kalau nak boleh. Tapi dalam dia isi lain lah. Oh kan. Isi lain. Tak apa lah. Isi haiwan. Ayam. Oh ikan. So kunci. Ada kunci ya. Buka lah pakai ni. Buka pakai ni. Pakai kad. Ya sama-sama. I believe I can fly. Ini malam-malam kau ni dah. Tak tidur tak tenang. Tak lain pula. Aduh, aku ada warna biru. Tinggal kampung. Stres. Sini ya, contoh POV. Ni apa kelip-kelip ni bukan disco, nak tidur pun tau. Warna gelap. Ni gelap. Saya buat ni. Tak ada apa. Kalau gelap tu best lah. Tak apa. Apa yang tak nak pernah wadah. Tapi okey. Tak apa kan? Kau try pasang lampu biru. Kita pasang lampu putih. Kau okey tu. Nampak? Biar kita malam-malam pasal apa ni. Sini. I believe I can fly. I believe I can fly. Putra tak nampak pun. Mana dia? Keluar. Sekejap. Putra! Oh tak ada. Mana? Cik baju lah. Ada tak? Oi. Seram kan? Tak. Terkejut. So dah siap kami punya lampu ni. So kita orang akan tunjuk montaj. Kita akan tutup fungsi nervous kan. Okey ni. Okey. Belum. Okey. 3 2 1. Layar montaj. Kali kita tak tipu, lepas ni tak ada video dah habis. So sampai jumpa ke next content episode 3 untuk dekor titum. So kita akan pasang lagi cantik, lagi kemas dan lagi wow. Pergi kedai membeli tin. Bye bye daripada channel